Jujur cakap, I sangat terkejut dengan pengembangan kes adik Zain Ryan. Ada dua major info mahkamah yang telah dilaporkan. Pertama sekali adalah text messages yang telah di-retrieve semula daripada phone ibu bapa Zain Ryan. Dan pihak pendakwa confirm yang ini adalah handphone ibu bapa Zain Ryan sebab bukan saja diorang rampas phone tu daripada ibu bapa dia, tapi juga berdasarkan akaun yang diregister di bawah apps yang digunakan. Dan antara intipati messages tu adalah betapa susahnya mereka nak jaga adik Zain Ryan, which is understandable sebab dia special child. So dekat sini, I still ada a bit of empathy bila seorang parent cakap, I rasa macam geram sangat, I nak macam jentik anak I, ataupun I rasa geram sangat sampai I nak unalive diri sebab penat menjaga anak yang special. Tapi teks yang dihantar pada hari Zain Ryan hilang juga a little bit unsettling. Macam anak you dah hilang. Usually ibu bapa akan desperate untuk dapatkan anak mereka semula. So it's a little bit unhinged kalau you cakap you tak kisah kalau anak you dijumpai atau tidak, hidup atau tidak. Info yang keduanya adalah laporan forensik dan postmortem. And this is where I genuinely terkejut sebab report daripada postmortem mendapati yang dia ada banyak kesan-kesan yang dia telah di-abuse. Dan report juga mendapati bahawa dia tidak meninggal akibat tenggelam. He didn't drown, he was strangled, dicekik. I terkejut sebab berdasarkan laporan, kecederaan itu agak ekstensif. Satu badan dan juga mereka tidak mendapati apa-apa defense wounds. Maksudnya adik Zain Ryan tidak membalas ataupun tidak fight against sesiapa yang telah menyakiti dia. Yang paling sedih, ada elemen cabul. So I don't know macam mana semua benda ni boleh berlaku dalam masa yang singkat yang dia hilang. I tak baca the report lagi sebab report tu belum available untuk umum. Tapi I macam nak dapat tahu sangat, adakah ini satu kecederaan lama ataupun baru dikenakan sebelum dia meninggal. Either ways, it's not something that a child should ever go through. So sekarang ni barulah kita dapat tahu kenapa exactly ibu bapa Zain Ryan di-charge oleh polis dan pihak pendakwaan bawah child negligence.